pakai. Ada pantun ke untuk Abang Nabil, Kakak Hawa? Ada. Jom kita dengar ni pantun adik Mika ni. Sebelum start, tanya semua Mika ada satu pantun. Macam mana? Pergi ke kedai tutup. Anak Cik Som balik kecewa. Kami datang ke program meletup. Promo Osom Astro ceria. Balas Haji Nabil. Haji Nabil balas. Pantun ni kena balas. Balas. Come on. Pergi luar negara, nak pergi buat trip. Pandai adik baca skrip. Mana ada, dia buat on the spot. Dia buat on the spot tadi. Pandai. Hafal Baguslah adik. Okey, simpan lagi pantun-pantun tu simpan Ni nak borak pasal telemovie Awesome. Kak Dina jadi apa dalam ni cerita ni? Jadi mak kepada diorang ni yang selalu penuh ni anak. Anak lah. Ini je anak. Ya betul. Sorry ni je anak. Tapi ada 2 anak. Ada 2 anak. Ada 2 anak. Raikal dengan saya dengan adik saya namanya Akid yang dilakonkan oleh Haziq. Tapi dia tak datang ni. Dia tak datang lah. Okey. Habis ni anak jiran. Watak Mika apa? Siapa? Watak sebagai Pekan. Pekan ni dia bunian. Awak orang bunian? Alah, comel. Bunian yang paling comel. Comel sangat. Paling comel. Saya baik awak bunian. Saya risau dia orang ambil awak jadi toyol tau. Abang, dia pernah lah berlakon kan? Awak pernah jadi toyol? Pernah lah berlakon jadi toyol. Banyak tak duit cuit? Tak curi duit. Nak mengajar saya macam macam awak colek orang malas masuk ke pekan awak? Sebab malas lah bagi kena culik saya. Saya jadi rajin. Dia sebenarnya sebab dia derhaka dengan Kau mak dia. derhaka dengan mak. Sebab kenapa nama dia Guli tu, air mata mak ni jatuh terus jadi guli. Terus pergi ke bilik dia, terus membawa saya ke alam Guli. Magical cerita ni. So dalam tu saya main permainan tradisional. Sebab dekat dunia nyata banyak main game dalam PC je kan. So dalam ni saya kena main permainan tradisional. Okey, antaranya game Capte, Guli, apa lagi lupa. Apa lagi pekan? Apa lagi pekan? Baling tin, galah panjang. Galah panjang. Betul. Itu permainan dia. Tahu tak Bil? Tahulah, kita memang membesar dengan game lah. permainan-permainan tu, baling tin, galah panjang kan. Ulang balik. Ingat main PS, baling selipar. Pekan pandai main game apa? Baling tin pandai? Dalam cerita ni Pekan dia tak main game. Dia arahkan Mika main game. Luar cerita? Luar cerita ikut arahan je lah. Bagus tau. Senang tau berlakon dengan dia. Serius. Dia memang ikut arahan. Dia memang ikut arahan je. Dia memang ikut arahan. Bertindak mengikut arahan. Bila saya tengok dia kan, saya macam teringat masa saya kecil dulu kan. Ya, itulah. You ikut arahan ke? Saya ikut arahan. Dia ikut arahan. Janganlah cakap Okey. Cakap dia ikut arahan. Okey, ikut arahan. Tapi best tak? Dia bawa seorang bodyguard besar. Kalau dia sedut saya boleh lari. Ini memang barang bapak besar punya. Dia angkat saya. Mika So yang best ni cerita ni, kenapa kena tengok sebab dia banyak mengajar kita tentang budaya zaman-zaman dulu. Kita main permainan sebab zaman sekarang ramai orang main phone. Betul. Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta and so on, tak tahulah lepas ni apa pula kan. Dahsyat. So at least sekurang-kurangnya orang Melayu kita tahu. Ya. Baik. Okey. Baik. So nak tengok bila Kak Dinas Jumaat? Jumaat ni pukul 3 petang. Alright. Di Astro Ceria. Astro Ceria. Dan Astro Pre workout. Prima. Ada pantun penutup? Ada Okey. pantun untuk promo Astro. Okey. Bagus. Dek, kau ada masa depan kat Astro ni, insyaAllah. Betul. Kau ada masa depan. Betul. Dua dah ni. Dah dua dah ni. Okey. Bos suka kau ni nampaknya. Kuah laksa daun kesum. Ya. Daun tak boleh. Kesum. Jangan. Kesum. Tak maaf abang pekat dah. Kesum. Daun laksa. Kuah laksa daun kesum. Laksa daun Tak kesum. cukup satu, makan beria. Ya. Jangan lupa saksikan Osom. Ya, Dek. 611 Astro Ceria. Oh, Masya Allah. Yeay. Video yang korang tengok ni pendek je. Nak tengok yang long version, boleh tengok dekat Astro Go.